Okey Okey, kelas hari ni akan dirakam 29 Oktober 2025 Okey. Sebelah petang. Daripada pagi tadi kita telah terangkan apa tu computer system repair lah, status. So kita nak buat prepare computer system report ataupun system status report lah. Okey, ni report quantum macam biasa ada shortcut dia. Shortcut ni boleh pergi pada setiap tajuk lah. Okey. So kena clear lah. Okey. Apa tu definisi ya? Definisi ya. Laporan atau report. Secara umum, laporan adalah penerang pernyataan sebuah keterangan atau pernyataan yang biasa terperinci lah mengenai situasi, peristiwa atau subjek tertentu. Tujuannya untuk beritahu lah, untuk maklumkan, untuk tukar data mentah kepada maklumat. Itu semua tujuan. Itu adalah semua dia punya definisi, bukan dia punya tujuan. Apa tujuan dia? Untuk mencapai, benda-benda ni kita nak buat untuk mencapai tujuan. Okey? Apa tujuan dia? Ada 5 tujuannya untuk decision making. So kita nak identify problem, kita nak buat decision making, kita kena pakai report. Kemudian nak presentation. Kemudian nak discuss solution. Kita nak bentang report juga, nak bagi nampak, bagi cantik. Mudah faham. Kemudian sebagai penyiasatan yang perlukan rujukan segera. Selain daripada pembangunan awak, skill dan juga knowledge untuk pembangunan skill. Dan seterusnya untuk baikilah proses ataupun kerja yang telah dilakukan. Okey, itu tujuan report. Bukan kita buat report suka-suka je. Okey, untuk awak dapatkan kemahiran. Okey. So kat sini kita ada senarai lah. Banyak yang saya dah tunjuk selama ni macam mana nak buat, nak generate report daripada GUI status. Macam performance, task manager, disk management. Macam performance monitor ni lebih kepada macam mana awak nak nilai sama ada awak nak install software baru ke boleh tak boleh. Kadang-kadang customer ni main install saja, pelanggan awak main install saja. So awak kena tengok kat situ apa jadi. Komputer akan jadi slow. Komputer akan jadi jam. Ada masalah-masalah macam-macam lah. Okey, banyak orang yang main install dia. Sebab apa? Dia rasa komputer tu super power. Tapi sebenarnya tak. Dia perlu ada report. Perlu dapatkan report untuk kita buat apa? Untuk kita buat keputusan. Decision making. Boleh faham tak? So sama juga dengan event viewer ni. Untuk tengok sejarah dan sebagainya. Ada report yang kita nak tengok. Reliability history report dan sebagainya. Semua report-report ni diperlukan untuk kita buat keputusan dalam membaiki komputer. Boleh faham tak? Okey. So ni adalah Windows ni ada akan generate report. Kita boleh buat auto troubleshoot kalau ada problem ke internet ke speaker dan sebagainya. So boleh check. Ni dia panggil auto troubleshooter report lah. Okay, ni boleh try lah kalau nak cuba. Okay. So ni performance monitor lah. Dia ada action view Windows lah dalam performance monitor. Okay, dan untuk data collector dan sebagainya. Kemudian ada pula generate report daripada terminal ataupun command prompt. Okey, macam ni awak dah belajar. Yang ni untuk tengok kadang-kadang awak punya komputer ataupun OS korup. Ni kena tengok dekat SSC scan now. Kita dah buat banyak kali kan. Next step untuk tengok connection status report, IP config dan NS dan juga ARP report. Okey, ni contoh-contoh report yang perlu ada lah. So, contoh kita kena report, kita kena buat shortcut. So katakan kita nak buat shortcut, kita boleh gunakan kaedah new shortcut. Macam dalam gambar ni saya guna kaedah. Kalau buat report, pastikan gambar yang awak conteng hantar sebagai report kena ada contingan dan penerangan. Jangan hantar gambar saya tak tahu benda awak buat. Markah memang kurang lah. Saya potong markah saya siap. Okay, pastikan report awak mesti ada conteng yang menerangkan maksud. Boleh faham? Okay. So satu lagi adalah address resolution protocol report. Ini adalah merupakan salah satu daripada report yang penting untuk tengok IP yang bersambung dengan komputer kita dalam persekitaran LAN. Okey, ni contoh Nextstep Nano. Panjang besar report dia. Besar tak? Panjang kan? So awak nak tengok pun susah kalau hitam tak cantik kan. So awak boleh tukar kepada text file. Okey, ni contoh jugalah, sama juga dia buat kaedah ni. Tetapi untuk report-report yang macam ni, untuk tengok network dan ni semua dalam desktop komputer, awak kena pakai ni command dia lah. Awak boleh cuba sendiri. Kalau tak nak cuba pun tak apa. So ni dia punya output. So output ni dalam bentuk HTML. Lebih detail lah. Okay. Ini pula untuk keluaran TXT, untuk file. So awak buat command ni lah, netstart/ano. Simbol ni penting. Mesti direction yang betul lah. Ke arah yang maknanya kanan buka, kiri buka, kanan tutup. So yang lepas tu desktop, lepas tu nama file lah. Nama file ni bebas, boleh tak nama apa. Tapi lokasi tu kena pasti betul lah. Okay, dan pastikan bahawa command prompt ni berada dalam folder tersebut. Okay. So kenapa perlu ada report? Ni kita kena tahulah bahawa otak kita manusia biasa ni kalau belajar tu, kalau baca je sekali ingat dah lupa dah. Dengar pun sama, sekejap je. Okey. So
Semua tak masuk dalam Webex tak nak masuk tak apa, kita tengok dalam depan je lah, boleh sebab Webex tak aktif, siapa pun tengok. Okey, kemudian kita ada cara demonstrate, discuss, apply. Maksud kalau TIS ni maksud apa? TIS ni kau boleh tak boleh ajar main cakap je, boleh? Mestinya meliputi semua benda ni lah. Text animation, voice animation, suara, gambar yang dicontain kan, ada ilustrasi. Boleh tak gambar tu main hantar je, report tu main hantar je gambar. Tak betul lah sendiri. Sebab gambarnya mengakibatkan kita ada berjuta-juta tafsiran. Lagi-lagi kalau dah lama simpan. Kemudian animation, penting untuk kita fahamkan. Kemudian videografi, itu zooming, editing, magnifying, dock, lens, full screen. Jangan inai apa awak punya audience lah. Dah teks awak kecil, lepas tu awak tak jauh-jauh, awak tak boleh zoom. Sakit kepala, betul tak? Okay, awak inai audience. Sama. So TIS ni lebih kepada yang kita buat ni lah. Maknanya kita kena komprehensif lah. Okay. So akan datang kita akan ada future report lah, VR, AR, simulation. Simulation ni mungkin tahap tinggi lah. Kemudian semua ni berasaskan 3D. Okay. Ni contoh lah. Ni contoh lah, saya bagi contoh Canvas punya produk lah untuk buat 3D simulation report. Okay. Ni contoh gambar di dalam lab lah. Lab ni kita boleh letak full screen. Tapi lambat lah ni bergantung pada internet lah. Ini contoh je lah untuk akan datang kan. So kita boleh nampak report lebih detail lah. Cuma gambar ni lambat loading lah, biasa lah kan. Kita bukan nak concentrate yang ni. Cuma nak ceritakan pengembangan teknologi ni kan. Okay. Okay, kita teruskan yang seterusnya. So contoh lah ni adalah contoh macam orang nak beli RAM ataupun nak pakai ReadyBoost. ReadyBoost ni fungsi macam RAM ingatan sementara. Okay. So ini satu sistem yang pernah ada, yang pernah famous pada Windows 7 ke atas. Ini contoh Windows 7 lah. So kalau kita nak beli RAM, kita faham lah RAM tu adalah mahal. Okay, kita nak, sebelum kita buat keputusan, kita kena tahu ada report yang kita kena baca. Apa jenis-jenis SD ataupun pendrive yang support, okay, untuk buat ReadyBoost. So ini adalah contoh arahan lah untuk cek kemampuan kita punya speed pendrive, iaitu WinSat Disk Miner Drive E. Ini contoh drive E lah, saya nak cek. So dia akan beritahu lah kemampuan dia. So kita buat decision berdasarkan report ni, kita akan buat decision lah. So sebagai report untuk sebagai apa kelas? Keputusan untuk membantu kita buat keputusan. So daripada report kita boleh buat keputusan Okey. Ada sesuai atau tidak? Okey, ini contohlah. Kalau sekiranya sistem awak beritahu the device cannot be used for ReadyBoost, maknanya sistem awak tak support ReadyBoost. Antara sebab ni kata sebab apa? Dah cukup laju dah, ReadyBoost buat semak je kan. Kadang-kadang kita buat keputusan tu tak ada report, kita tak berdapat keputusan yang betul lah. Kita buat ikut rasa perasaan je. Nak beli komputer baru, nak beli kereta baru, melebihi daripada keperluan sebab tak ada report kan. Betul tak? Tak ada benda yang nak memaklumkan kita. Okey. Okey, ini contohlah minimum untuk run ReadyBoost. Berapa saiz pendrive, berapa saiz access time dia, berapa dia punya abilities dan sebagainya. So ini maklumat ni kita akan compare dengan report yang dihasilkan lah. Okey, kenapa kita nak pakai ReadyBoost dalam setengah pada Windows 7 sebagai misal sebab harga RAM sangat mahal. RAM ni berapa harga dia? Kalau tengok kat kedai, harga dia memang mahal lah. So kita boleh troubleshoot lah, boleh tengok lah berapa harga. Kau boleh tengok dekat internet lah, kat kedai dan sebagainya. Hari tu saya dah tunjuk, tengok berapa harga. Bandingkan lah 7GB dengan physical RAM yang 3GB, berapa harga. Kalau kita nak capai 10GB campur, kita dapat kurangkan kos. Betul tak? Mahal tak? Okay, so yang satu lagi lah step recorder. So apa tu yang kita buat step recorder ni? Kita akan buat record step recorder, saya dah tunjuk hari tu. Kita record step recorder, lepas tu kita hantar ke Microsoft punya support. Okay, so ni bunyi command lah, boleh tengok lah macam mana cara nak hantar. Kalau ada masalah dia hantar, dia akan hantar solution lah. Kalau awak punya original lah, okay, dia akan bantu kita troubleshoot problem lah, untuk supaya step yang kita buat tu apa problem sebenarnya. Okay, ni contoh lah step recorder. Ni contoh dia bunyi command, kita dah tunjuk hari tu. So boleh start recorder. So dia akan keluarkan hasil laporan macam ni. Dan saya tengok animation ni, laporan dia akan keluarkan laporan yang boleh hantar ke Windows punya ataupun Microsoft punya license. Ni contoh lah kalau ada masalah. Okay, dia akan tunjuk step-step apa yang kita buat, apa yang kita type dan apa yang kita lakukan, apa yang terlibat, registry yang terlibat dan sebagainya. Okay, so kita boleh submit kepada kepada Windows lah. Ini contoh lah. Kita hantar laporan, kita boleh hantar
Kita simpan. So hantar pada ni. Okey, boleh? Kemudian kita boleh boleh juga guna screen recorder untuk buat report. Ini paling senang lah. Kalau kelemahan Windows, kalau ada yang ada sekarang ni, dia akan tekan serentak dengan G. So dia boleh buat screen tu. Ada juga yang third party screen 2G, OBS dan PowerPoint screen recorder. Ni apa ni? PowerPoint level berapa? 19 ke atas Okey, kemudian kita nak report status hard disk yang paling penting. Dia panggil smart technology. Ni yang paling penting sekali. Sebab hard disk awak ni kalau awak tak pandai jaga, tak pandai tahu, akibatnya orang boleh ambil kesempatan jual hard disk. Hard disk apa? Hard disk second, dia ambil hard disk baru, curi awak punya hard disk. Awak tak tahu report, macam mana nak generate report tu. Okey, ni contohlah. Ini adalah third party software ni, dia akan tunjuk maklumat berapa lama dah hard disk tu dah jalan. Berapa dah power on count, berapa dah tulis. Tadi kita tengok ada, nampak tak dekat situ ada beritahu good 98%. Yang ni lah untuk penting untuk awak tahu adakah hard disk tu second hand ke tak. Ni contoh yang rendah lah. Okey, contoh je. Okey. Ada juga yang menggunakan branded base. Ini ada ni guna branded base. Kurang tepat lah untuk yang lain. Tapi untuk dia sendiri dia tepat. Dia ada 98%. Tapi untuk orang lain punya sistem dia not available. Sebab dia cuma support model brand A data. Okey, ni contohlah smart disk yang ikut brand. Okey. Semua ni awak boleh dapat percuma dekat laman web dia masing-masing lah. Kalau Samsung semua ada. Kalau yang lama-lama tak ada, ni yang baru-baru je. Okey. Kenapa pentingnya kita buat report? Kena faham lah. Nak buat report, tujuannya yang kita kata dia di 5 tadi kan, ingat tak? Untuk decision making. Kedua, untuk apa? Ingat tak lagi? Okey. Nanti awak kena belajar lah buat report dengan penuh sopan santun lah. Jangan buat report untuk awak faham sendiri. Ambil gambar tak ada penerangan. Ambil gambar tak ada conteng. Kalau perlu animasi, buat animasi. GIF recorder lah. Kalau perlu video, buat video. Kalau perlu zooming, jangan gambar besar-besar gambar sepanjang-panjang gambar tu. Saya tak nak tengok tu. Itu menunjukkan apa? Awak nak siap cepat je tapi tak nak bagi orang faham. Itu cara belajar yang salah dan akan awak sendiri yang susah. Kalau awak tulis nota pakai tangan, tulis panjang-panjang, bukan awak boleh ingat ke apa yang digambarkan? So, perlu gambar, betul tak? So, namanya IT Okey. So, ini contoh report guna icon generate. Dia nak ringkaskan ruang. So, nampak? Dia ada simbol pangkar, simbol tanda seru dan sebagainya. Okey. So, kat situ ada report. Awak boleh tengok, boleh study, boleh tengok detail, technical detail lah. So, tujuannya apa? Tujuannya untuk awak buat putusan lah, itu je. Buat putusan, nak nilai, sama nak improve ataupun nak apa-apa kan, yang putusan awak nak buat. Okey. So, kat situ kita tengok dalam, jadi komputer awak semua ada. Perform, awak type je perform. Okey, laluannya ni ada laluan dia. Control panel, system security ataupun awak boleh pakai laluan command yang ringkas ni. Perform/rel. So boleh masuk. Ni guna apa? Windows R kan? Pernah buat tak semua ni? Okey. Awak boleh buat juga shortcut macam biasa. Okey, ni maksudnya komputer yang kritikal ataupun genting Masalah genting. Mana sejarah pada customer awak genting, awak kena check. Boleh menyebabkan kerosakan hardware dan juga hard disk, crash dan sebagainya. Okey. Tiba-tiba device stop working ke apa kan, ni awak kena check lah. Okey, ini dia punya status critical. Okey. Kemudian ni adalah failure, maknanya tak genting tetapi amaran. Macam update failure, bahaya tak update failure? Tak bahaya kan? Kemas kini gagal kan? Tak bahaya sangat. Yang ketiga adalah amaran lah, ataupun mungkin set status lah. Okey, beritahu awak punya update berjaya ke, tak ada apa masalah ke, informasi saja. Okey. Okey, manufacturer Windows dia akan buat telemetry untuk report tentang anti malware lah. Kalau apa aktiviti awak, dia akan hantar report. Okey, apa tujuan dia? Dia nak pantau penggunaan awak lah untuk bantu dia untuk pembangunan. So, ini biasanya kita akan on kan bila kita buat anti malware service. Okey. Ini report-report yang dihantarkan ke main ni lah. Okey. Okey, ni contoh laporan telemetri lah. Dia akan hantar bila, ni ringkasan dia, tarikh bila, ni contoh lah 2022 laporan, status laporan hantar, dia beritahu lah. Okey, dia akan buat apa, nak buat hardening ke, nak buat apa tindakan-tindakan untuk disable kan ke apa. So, dia akan check kat situ lah. So, semua ni adalah bentuk apa? Bentuk ID lah. Okey. So, ada satu lagi report yang paling penting. Kalau awak disablekan report, sangat bahaya. Kalau masalahnya, kalau awak buat UAC ni, UAC ni boleh buka lah. Awak type di UAC, awak akan keluar user control center. Kalau awak abaikan yang ni, awak buat bawah daripada ni, dia akan tak ada notification ataupun report kepada awak lah. Dalam event viewer lah.
So sangat bahaya kalau kita katakan ada virus ke, ada hack ke apa ke, tak hantar report, awak mungkin tak tahu. So at least bantulah. Mungkin kita ada buat kesilapan kan. Ada buat kesilapan, so dia akan bantu dari segi dia betul history report dan juga ni. Okey, boleh faham So dia ada 4 setting ataupun checklist Satu ialah always notify. So dia akan melaporkan sebarang perubahan software yang dalam komputer awak. Kalau awak pilih bawah je, mana dia akan takkan ada yang tak boleh ubah apa-apa notification Okey. So ini adalah total security. Yang ni dia akan tak notify kalau awak buat change. Tapi awak tahu kalau awak buat, kadang-kadang virus boleh menyamar diri sebagai diri awak kan. Okey, guna je administrator account, dia nyamar awak pula suka pakai account semua administrator kan. So virus masuk, dia menyamar diri awak dan dia buat perubahan, awak tak ada notification. Very dangerous. Okey. So yang ni lagi jahat lah. Tak payah notify. Kalau Windows yang buat, katakan berlaku kerosakan, Windows yang buat tak sengaja update yang menyebabkan kerosakan, awak tak check, awak tak ada notification punca-punca dia, tak tengok dekat viewer ataupun liberty, dua ni lah. Okay, history kan. So macam mana awak nak tahu? Tak tahu, tiba-tiba je rosak. So sebab apa puncanya awak pergi off kan, supaya apa-apa Windows sebab rosak. Kadang-kadang update boleh buat rosak, jangan awak anggap semuanya sempurna, ada kesilapan dan kadang-kadang boleh menyebabkan punca kerosakan PC ataupun sistem ada. Okey. Kemudian yang ni paling tak elok lah. Kadang-kadang kalau awak install game dia suruh off kan ni. Itu tanda ada niat jahat lah. Kalau awak install software yang ada suruh buat benda ni, jaga-jaga. Kemungkinan besar dia akan ada niat jahat yang kita tak tahu. So better kita jangan buat macam ni lah. Sebab apa? Apa-apa software ataupun application ubah sistem awak tak ada notification. Okay? So perubahan ni membahayakan Sebab apa tak ada laporan bahaya? Awak tak boleh buat keputusan. Awak tak tahu sebab punca apa kerosakan. Okay? Bahaya kan? Boleh fikir Okay, ni semua shortcut lah boleh belajar. Cara buat shortcut untuk pergi event viewer yang paling penting untuk tengok perubahan log activity. Okay. Ni contoh create shortcut lah. Awak buka create shortcut kan. Lepas tu buka copy paste lah apa awak nak buat. Automatic kan buat. Masuk komen. Okay, boleh Lepas tu tekan next. Ini contoh warna hijau ni contoh apa? Guna apa? Guna chat recorder lah. Okay. So kemudian kita pergi pada tajuk seterusnya adalah checklist lah. Kita kena buat checklist. Kenapa kita boleh buat checklist? Checklist ni adalah penting lah untuk kita buat senarai semak. Kalau buat kerja, buat repair, kadang-kadang kita nak buat senarai semak, kita nak buat apa? Kita nak senaraikan semua kemungkinan boleh berlakunya kerosakan pada komputer kan. Semua nak check. Tapi kita terlepas. Macam mana kita nak tahu kita terlepas ke tak? Tak tahu kan? So kita kena buat checklist. At least kita senaraikan lah. So kita communicate mesti apa? Mesti logik, kemudian mesti lebih senang dia semak dulu dan ada senarai semak. Boleh faham? Jangan awak buat je kerja tapi tak semak. Lalu awak buat ulang-ulang kerja yang sama. Okey, pastikan benda tu dah buat, dah concise. Okey? Okey, so kita boleh sentiasa update data dan sahkan step yang kita buat tu. Bila tarikh dan masa lah, tengoklah pada keadaan. Okey, apa maksud checklist? Checklist maksudnya senarai semak. Senarai item, tugas dan kriteria yang perlu diperiksa. So kita boleh guna ada banyak lah. Ada Microsoft To Do, Google Keep, Evernote dan banyak lah semua ni. Awak boleh buat. So ada yang boleh kolaborasi, ada yang boleh buat online, ada yang boleh buat offline. Okay? So pentingnya apa? Untuk jaga diri lah. Kadang-kadang kerja kita jadi lama sebab kita tak buat checklist. Sebab kita tak buat benda tu berulang-ulang. Benda dah buat, kita buat lagi. Okay? Okay, ni contoh lah. Guna checklist, gunakan Google Keep ni jangan buat animasi panjang-panjang macam ni, contoh yang tak baik. Kenapa? Panjang sangat. Contoh yang tak ada apa tak ada, saya nak bagi markah kat mana ni? Kan? Ni contoh-contoh yang tak elok lah. So laporan awak pun susah nak faham. Sebaiknya animasi tu ringkas dan pendek. Boleh ni contoh gunakan Google Keep lah. So dia akan buat satu senarai, lepas tu kita prepare kotak, kita tanda-tanda dia akan gariskan. Okay? Itu contoh lah. Okay. Boleh faham tak dengan tengok ni? Laju-laju je, boleh faham tak? Boleh faham tak? Sebab apa? Masalah apa dengan laporan ni? Dia terlalu laju kan? Betul tak? So jangan buat macam ni Buat macam ni, saya potong markah. Okay, macam mana nak buat checklist guna Google Keep? Senang je. Pertama sekali awak buka lah Google Keep ni. Lepas tu buat catatan, lepas tu buat senarai, lepas tu kita buat apa? Kita klik pada titik ni. Kita katakan senarai saya dah buat kan? Checklist, kita klik kat titik ni yang ada 3 ni, kita pergi pilih show checkbox. Dia akan muncul checkbox lah. Lepas tu dia muncul checkbox, kita boleh tandakan lah. So checkbox yang telah tanda dia akan garis, maknanya dah selesai. Okey. Senang tak? Membantu tak awak buat? Okey.
Kemudian yang seterusnya adalah kita kena enable sharing lah. Katakan kita nak rujuk dengan supervisor dan sebagainya, awak boleh rujuk dengan dan sebagainya. Okey. Kemudian kita boleh buat collaboration lah. Cara nak buat collaboration, awak kena buka Google Keep, lepas tu pergi pada butang ni, tu tambah. Ni contoh. Nampak? Animation yang terlalu panjang, yang terlalu laju, senang tunjuk, betul tak? Butang pun nak pergi lagi. Butang tambah tadi kan. Nampak jelas tak gerakan dia? Jangan buat panjang-panjang. Nanti panjang-panjang apa pun tak nampak. Nampak? Yang dah ditanda dan sebagainya. Okey. Okey, sekarang kita belajar tajuk yang terakhir ialah display setting lah. Okey, ini adalah contoh extended lah. Sebab apa? Tak ada satu pun yang duplicate. Itu je. So yang ni duplicate lah. 1 dan 3 ni saya duplicate. Maksudnya gambar 1 dan 3 ni sama. Okey, macam mana nak masuk bahagian tu? Control Windows K untuk masuk untuk wireless punya connection. Okey, wireless connection saya tunjuk sana kan? Boleh eh? Okey. So kita dah inilah satu tajuk yang masuk exam lah. So kita nanti rakaman